Lepas ni datang Melaka dah mudah. Saya listkan 10 kedai makan tengah hari di Melaka. Okey, yang pertama ni dia tak jauh daripada Masjid Al-Azim, dekat je dengan Hospital Besar Melaka. Nama dia Rumah Makan Melaka. Dekat sini ada lebih daripada 50 jenis lauk. Konsep dia pula, kita ambil troli, lepas tu kita ambil lauk, kita bayar dan kita boleh makan. Majoritinya lauk-lauk kampung lah. Botok-botok makanan Johor ni pun ada. Ikan bakar ada, lepas tu lauk-lauk dalam kawah pun ada juga. So kalau korang ada ke Melaka, jangan lupa singgah sini, Rumah Makan Melaka. Okey, yang kedua ni kedai makan tengah hari, betul-betul dekat tengah-tengah bandar, tak jauh daripada Menara Taming Sari. Kedai warna merah ni, nama dia Asam Pedas Lauk Kampung. Yang betul-betul famous dekat sini dah tentulah asam pedas dia. Tapi dia bukan hanya jual asam pedas je, sama juga macam-macam jenis lauk ada dekat sini. Udang galah goreng dia ni menu baru, kau kena cuba. Asam pedas dia pun terlalu banyak pilihan. Tak makan asam pedas tak apa, masak lemak cili api pun ada juga. Yang ini konsep dia lain sikit, kita pilih lauk, nanti dia akan panaskan, lepas tu dia akan hantar ke meja. So kalau lepas ni nak makan lauk panas-panas dekat tengah bandar Melaka, korang boleh singgah makan dekat sini tau. Kedai dia besar, ada 3 ke 4 lot, atas dan bawah. InsyaAllah sangat-sangat selesa. Okey, kedai yang ketiga ni dia dekat dalam mall, Keep Mall Bacang. Dekat food court je, tapi dia punya kualiti makanan tak mengecewakan. Yang ini salah satu kedai makan tengah hari yang orang tempatan sendiri pergi. Dekat sini dia ada lebih daripada 15 jenis lauk. Salah satu sebab kenapa orang suka makan dekat sini, sebab harga dia berpatutan. Yang mana shopping dekat dalam mall tu kan, memang dia orang akan singgah makan dekat sini. Nak cari dia punya kedai ni tak susah pun. Masuk je Keep Mall Bacang tu, terus cari food court. Kalau kau nampak yang jual nasi berlauk, lepas tu ramai orang tu, kedai dia lah tu. Ingat ya, dia punya nama Selera Santai. Yang keempat ni dia salah satu yang unik juga dekat dalam Melaka ni, sebab tak ramai yang pandai buat masak lada. Tengah-tengah hari kau nak makan masak lada panas-panas, telur ikan mayong pula tu, kau kena datang makan dekat sini. Masak lada ni dengan asam pedas, benda yang berbeza tau. Rasa dia pun tak sama. Asam pedas pun dia boleh buat juga. Tapi kalau kau nak makan telur ikan mayong tengah-tengah hari, kau orang boleh datang makan dekat sini. Dia punya lokasi kedai ni dekat Teluk Mas. Kau orang cari je, dia punya nama Asam Pedas Osamin, sebelah Sekolah Rendah Teluk Mas. Yang kelima ni lauk-lauk kampung juga, dia famous dekat Melaka ni. Kalau daripada highway masuk Tol Simpang 4, cari Sultan Salai. Dekat sini masak lemak salai dia lah yang paling famous. Nak makan masak lemak cili api yang unik-unik, pedas, kau datang makan dekat sini. Yang paling latest sekarang ni kan, rusuk salai masak lemak cili api. Dalam Melaka ni dia yang first buat, mungkin dalam Malaysia juga. Lauk-lauk dia banyak jenis, tak adalah tertumpu pada masak lemak cili api. Ikan bakar pun ada juga. Datang sini kan, rusuk salai masak lemak cili api ni wajib cuba tau. Ingat tau, dia punya nama Sultan Salai, lokasi dekat Simpang 4 Alor Gajah. Yang keenam ni dekat Bukit Katil, masih lagi lauk-lauk kampung. Tapi yang special dekat sini patin tempoyak. Saya sendiri kalau datang sini, saya akan makan pais patin dia, sebab saya suka dia punya tempoyak yang pekat-pekat. Ikan patin ni sendiri dia kata memang dia ambil direct terus daripada Pahang. Kalau tak makan patin tempoyak pun tak apa. Lauk yang dihidang kat atas ni pun lebih daripada 30 jenis. Nak makan asam pedas pun ada juga dekat sini. Ada asam pedas telur ikan parang lagi. Lokasi kedai ni dekat Bukit Katil, nama dia Disaf. Yang ketujuh ni makan tengah hari yang unik juga, tapi dekat Jasin Bestari, nama dia Kari Kambing Cikgu Anwar. Yang datang makan dekat sini majoritinya lah dah berkeluarga. Menu dia berhidang dulang. Ada juga menu yang single, tapi yang datang dekat sini kebiasaannya lah memang ambil yang berdulang lah. Ni saya tunjukkan antara yang rare dekat sini, kari rusuk lembu. Dekat Melaka ni dia yang first buat. Ada lagi yang lebih rare daripada ni. Tak semua kedai boleh jual makanan eksotik, tapi dia ada. Kau nak makan landak, kau nak makan rusa, kau nak makan kepala kambing, semua ada dekat sini. Kedai dia ni daripada Bandar Melaka dalam 20 minit je. Jangan lupa try dia punya air katira, dia buat sendiri tau. Nanti pergi tau, Kari Kambing Cikgu Anwar, Jasin Bestari. Okey, yang ke-8 ni antara yang special dekat Melaka, biryani orang tua. Engkau nak rasa original Batu Pahat punya orang buat, kau kena datang makan dekat sini. InsyaAllah kau takkan kecewa. Macam ni punya banyak, satu dulang 100 je. Nasi kau boleh refill sepuasnya. Inilah orang tua yang masak tu. Ingat ya, biryani orang tua, lokasi dia dekat Bukit Lintang, Melaka. Kenal kan Ain Mak Rentan? Orang tua tadi tu bapak dia. Kau nak datang sini pukul 11 pagi tu dah timing cantik dah, sebab kedai dia tengah-tengah hari memang sangat ramai. Rindu biryani Batu Pahat? Makanlah dekat sini. Yang ke-9 ni lokasi dia dekat Sungai Udang. Yang special dekat sini dia jual nasi padang. Sekarang ni memang tengah trending, orang suka makan nasi padang sebab lauk-lauk dia pedas-pedas. Yang ini salah satu kedai makan tengah hari yang korang boleh cuba nanti kalau datang Melaka. Dia punya nama Restoran Nasi Padang Darlis. Pilihan lauk dia dekat sini lebih daripada 20 jenis. Yang special juga dekat sini dia punya bakar-bakar dia. Kau kena cuba. Ingat tau, dia punya nama Nasi Padang Darlis. Lokasi dia dekat Sungai Udang, Melaka. Yang ke-10 ni kalau nak makan masakan Indonesia juga, boleh makan dekat sini, Yunis Penyet dan Bakso. Yang ini dia betul-betul tak jauh daripada Bandar Melaka. Dekat Bukit Serindit je. Pada saya lah kan, harga makanan dekat sini murah-murah. Walaupun harga dia murah, kualiti dia memang sangat bagus. Itu salah satu sebab lah kenapa sentiasa ramai je orang makan dekat sini. Ayam penyet, bakso, soto, semua ada dekat sini. So kalau tengah-tengah hari teringin nak makan masakan Indonesia yang macam ni, boleh datang makan dekat sini tau. Jangan lupa save dan share video ni bagi dekat kawan-kawan kalau datang Melaka nanti. Follow Diary Melaka untuk video seterusnya. Okay, bye.